Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah anda ada satu hari dalam setahun di mana langit terasa paling dekat dengan bumi? Hari itu ialah hari Arafah. Satu, hari pengampunan besar-besaran. Rasulullah bersabda, tiada satu hari yang Allah paling banyak membebaskan hambanya dari neraka melainkan pada hari Arafah. Hadis riwayat Imam Muslim. Hari ini penuh peluang keampunan yang luas. Dua, hari Allah berbangga dengan hambanya. Allah memerhati para jemaah haji di Arafah dalam keadaan kusut dan berdebu. Lalu Allah sebutkan kepada para malaikat, lihatlah hamba-hambaku, mereka datang dari pelbagai tempat, penuh harapan dan ketundukan. Tiga, hari doa paling mustajab. Nabi bersabda, sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Hadis riwayat Imam Al-Tirmizi. Bukan hanya untuk jemaah haji, kita juga digalakkan berpuasa dan memperbanyakkan doa pada hari ini. Jangan biarkan hari Arafah berlalu begitu saja. Berpuasalah, berdoalah, mohonlah keampunan kerana langit rahmat sangat dekat dan Allah sangat hampir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.